Okey, ini yang baru punya. Kita dah dapat yang baru ni. Kita tengok bacaan dia. Bacaan dia. Saya punya rosak ni. Dia ada tunjuk itu berapa tu? 15 ke atas lah. Sukat dia akan dapat bacaan 18 UF Baik, kalau kita tengok kalau alat ni bagus, dia tunjuk 18 lah UF. Jadi yang lama ni tak cukup 18, membuatkan motor dia tak pusing. So kita pasang sajalah. Kita tengok. Masukkan kat sini. Saya nak ambil itu. Okey. Kita nak bakar pun boleh. Tak bakar boleh. Tengok berpusing. Kita dah tahu. Start. Ada? Masuk. Okey. Okey dah. Pusing. Dia nak masuk. Okey. Jadi tak ada lah tu yang dia cuci. Kalau dia kata maknanya itu penyakit dia. Yang ini kapasitor kan? Mana skrunya simpan mana? Okey. Ini jenis apa ni? Sharp. Oh, sharp. Tu yang atas. Oh, sharp. Sikit je masalah dia. Kalau orang tak tahu, dah buang.